Nanti rekaman ini maksudnya dia boleh merakam. Yang audio ni dia boleh merakam inboard. On-board. Selain daripada itu sebenarnya kita dari mixer ini boleh rakam di sini. Dia boleh rakam, tekan rakam, dia rakam dua-dua. Sama tujuan sekarang ini daripada transmitter. Okey, macam yang ni macam mana ya? Dua transmitter, satu receiver kan? Transmitter ia transmit saja. Dan daripada receiver, mesti lagi merekod. Yang ni boleh rekod ada sama boleh. Okey, yang ni boleh. Sekarang ada internal memory, boleh direkod juga arah receiver ni sendiri. Dan disambung lagi kabelnya ke kamera, rakam lagi di kamera. Sekarang ni transmitter tu sendiri pun boleh rekod juga. Ya, boleh rekod. So sekarang ni menjalankan lah, kalau menjalankan dan abang bisa tak boleh. Selain untuk backup, sebagai backup saya macam kami pergi ke news, merekam di sana juga, kami rakam di sini. Jadi dapat dua audio yang berbeza, rekaman yang berbeza. At least kalau sana rusak, sini boleh pakai. Kalau sini rusak, sana boleh pakai. Memang ada rekaman dalam dibaginya 8 dan 20 memori lah. Dan dia lebih boleh merakam 6 jam satu. Setiap kali lain-lain. Tapi tidak semua yang ada barang ni yang boleh merakam. Tadi sebelum kita balik kita baca dulu. Ada tak on-board recording yang boleh record. Visualnya sama kuliah dalam baru-baru ni pun di mana-mana ya ada sudah direkam, even made in China pun ada sudah juga. China yang murah tu boleh rakam sudah. Yang kedua ya sama ada 32-bit float. 32-bit float pada kalau juga. Jadi kita dia ngawakan dia punya pecah ke apakah ataupun David kan tak masalah. Itu saya yang usulnya lah. Yang barang ni canggih kalau boleh Bali yang ada yang 32-bit sama yang boleh recording ni. Bali yang ada lah. Jangan Bali yang lama lagi kita. On-board recording 32-bit float. Okey, selesai boleh balik sekarang. Boleh balik. Selesai. Macam kami dulu pakai kamera. Baca apa sebenarnya kan kontrol dia kamera dia sekarang dia seorang kan main buat dulu dia jadi sound. Kita sekarang payah mengawal juga kan, mengawal untuk penyaring pusing sikit, pusing sikit. Payah. So ini begitu walaupun kita bangun show, manusia terus jalan. Rakam. Dan dia kan rakam yang quality yang lebih baik lah. Dan satu panjang dan sudah sebenarnya. Tadi boleh adjust pasal editing sudah. Kegunaannya memang lagi sana bebas menerapkan apa. Ini harga ini paling murah ni satu. Ini 100 dan 170 lah. 70. Ini mungkin ini yang kalau DJI ini yang murah lagi 105. Kalau ini DJI saja, DJI main saja 200 lebih gitu. Tapi itulah. Ada yang kalau ini kan lebih punya tinggi kualitinya itulah. Setiap brandnya dan lain. Okay, sorry. Yes. So, it will also differ quality-nya based on harga barang. Tapi, then kita editing itu macam mana? Editing, masukkan dia boleh masukkan ke editing. Dia boleh mundurkan waveform itu. Dia ada USB belakang itu kan, macam ni kan, USB di belakang sekarang ni lah. Dia tu memang dia ada USB sekarang ni USB-C belakang tu. Dia boleh charging yang baru tu. Dia boleh charging, dia boleh transfer barang tu ke komputer. Dia boleh transfer ke komputer, dia boleh editing. Itu bagi sync lah, bagi sync barang tu. Yang boleh. Tapi ni bukan boleh record lah. Kita ini brandnya memang yang fast. Okay. Tapi untuk quality yang wireless atau yang kalau sebenarnya ini memang bagus lah. Memang bagus. Pasal ini kita tangkapnya kan kalau tapi depends apa kita mau yang lah apa pemakaiannya. Tapi so far kami yang cuba yang baru ini news pakai ni okey pula. So far kira orang surprise je lah. Dia punya kualiti. Tapi dia keadaan apa yang pemakaian bis kita lah. Sebenarnya macam ada tu dua mic kan pakai cuma ni walaupun dia bagus, dua mic macam dia bagus dia lama kan berdua dia lawak. Satu dia cuba pakai ni kan. Oh, dia better is bagus lah ni lah. Ada yang better lah.
Katanya bertapuk, tak apalah. Bertapuk kalau kadang ada TV ada mau logo ni kan. Logo ni cuma pakai itulah yang clip pakai tu. Pakai mic apa? Ada possibility. Pakai ni dah. Oh, ini bagian itu baginya. Pakai ni baginya. Pakai ni lah untuk menapuk tu kan. Dia dua. Tapi itu I'm not sure belum. TV so far sekarang I saw rancangan Cuk news pakai je belang. Yang itu banyak orang Berklip. Terus pakai. Pakai sudah. Tapi tidak tahu apa pendapat Dah tahu lah. pendapat bis kita yang rasa Itu tu kan macam brand RTV tapi brand Rode ya, Rode atau itu sebenarnya. Oh. Kalau macam vlog atau live apa kali okey lah. Ada lagi. Begitu buat kalau ada salah aja. Ini kalau Adi pun boleh jadi untuk show mic yang ini pegang. Tapi dia batang saja. Ia batang diklipkan saja. Orang okey. atur. Dia macam ada satu. Dia berklip. Jadi mic ada tak? Jadi bagi bungkus tu apa? Hair tu. Jadi mic biasa tak? Boleh dia cakap bercakap on TV apa? Memang ada. Memang ni memang di mana-mana berjual tu mic terklip. Diklipkan saja. Jadi mic ada di sana. Ada di sana. Is it this one cantik kan? Itu begitu. Boleh tepat. Boleh kan sekejap. Wire. Tidak enggak itu. Stick. Ini gambar image. Ini kan? Dia kan jadi banyak juga handheld. Boleh juga. Besok kami bawa banyak kali bawa ni. Pin banyak apa? Ada di face juga. Bawa. Sesuai untuk Manila untuk bagiku macam kami sesuai untuk kami pasal kami bukan yang kecil tinggi kan, bukan yang macam banyak apa orang bukan budak sebesar. So sesuai untuk kami lah. Dan kedua ia bagus juga, bukan dia bagus barang tu kan. Ada itu sudah orang tu. Macam mana ini diganti saja dengan Flag boleh juga. station. Lepas tu klip saja kalau ada garpu ataupun Garpu spatula yang ada style lawa-lawa. dah. Memang ada orang buat. Style Ada orang buat. Tapi biasanya yang informal lah macam magnetic. Yang formal. Simpan di kalau cepat abang suka simus kan simpan di cap kan. Di cap. Simpan di janggutnya kan simus tu kan. Itulah. Okay, next. Okay tu ada recording